baca 41 kali. Lepas pada mayang subuh dah berdoa tu sambil tuan balik keluar ataupun tuan nak baca dalam masjid, bagaimana keadaan pun sebelum matahari naik ataupun tengah matahari dah naik tu berhabis 41 kali bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un alim. Ini amalan Rasulullah. Saya pernah tengok satu orang tu, orang putih tapi Islam. Dia sembelih kambing. Kita nak sembelih kambing 2-3 orang. Dia sembelih kambing seorang. Main kambing kat dia, kawan dia pegang sat, dia ambil pisau, dia bisik di telinga kambing tu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un alim. Dia baca beberapa kali, kambing tu diam, dia sembelih. Dengan nama Allah yang tidak mudarat, apa yang di langit dan apa yang di bumi, mainlah daripada langit ke main pada bumi, semua tak mudaratkan kita. Hari ini tuan sedar ataupun tidak, permainan sihir ni dah jadi perkara biasa dalam dunia kita ni. Kadang-kadang main pada langit, kadang-kadang main pada bumi. Jangan tinggal ini bismillahirrahmanirrahim ni, jangan tinggal amalannya. Maka tuan-tuan subhanallah, maka baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil wala fis sama' wa sami'un alim 41 kali setiap lepas mayang subuh, insya-Allah. Tuan-tuan baca inna anzalnahu fi lailatul qadr tu, tuan-tuan baca 11 kali. Berarti membaca inna anzalna ni seperti kita buat kubu. Bila orang nak perang, dia buat kubu. Jadi kita buat kota kubu untuk kita tak boleh diserang oleh unsur-unsur jahat. Dajjal ke, sihir ke, buatan orang ke, ilmu hitam ke. Kemudian baca pula alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 11 kali juga. Tapi jangan baca alam tara kai itu yang sampai habislah. Dia umpama seperti dia hak tadi kubu, hak ni tembak pergi. Tembak pergi. Orang buat jahat kat kita, jahat tu balik kat dia balik. Dia hantar peluru pandu tu patah balik kat dia balik. Seterusnya tuan-tuan baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad baca 11 kali. Qul huwallahu ahad ni kalau umpama seperti kita dah tahu kata kita banji dah nak main, kita buat persiapan, kita beli gula, kopi, beras apa semua, persiapan waktu banjir. Jadi qul huwallahu ahad ni persiapan waktu susah, hari depan. Kita tak tahu susah apa yang akan berlaku kat kita, tapi persediaan hari depan itu jangan baca qul huwallahu ahad 11 kali. Jadi amalan yang saya sebutkan tadi pun saya ijazahkan kepada tuan-tuan dengan saya kata ajaztukum, tuan-tuan kata kami terima ijazah. Qabilna al-ijazah. Jadi insya-Allah cumanya daripada bismillahirrahmanirrahim inna anzalna alam tara kaifa Allahu ahad. Tu boleh bagi kau orang. Tu boleh bagi pada anak-anak kita, anak murid kita, mak kita, ayah kita, anak kita, boleh.